Siapa yang memiliki gold bar 1 gram, tuan-puan dah ada simpanan yang mana tuan-puan boleh bertahan sekurang-kurangnya 1 bulan perbelanjaan dapur. Bayangkan jika tuan-puan memiliki gold bar 250 gram, tuan-puan tak akan lapar selama 250 bulan. Bermakna, siapa yang memiliki simpanan sekurang-kurangnya 250 gram emas, tuan-puan tidak mewah tapi tuan-puan susah untuk jatuh miskin. Harga gold bar 250 gram ni sekarang sekitar RM143,000. Bagaimana cara untuk dapatkan gold bar 250 gram ini? Ada dua kaedah belian emas bersama Public Gold. Kaedah pertama adalah dengan belian terus. Jika tuan-puan ada duit wang tunai sebanyak RM143,000, tuan-puan hanya perlu daftar sebagai ahli Public Gold tanpa sebarang charge dan pembelian boleh dibuat melalui online. Kaedah kedua ialah dengan mengumpul gram emas sikit-sikit melalui akaun emas gap atau Gold Accumulation Program. Tuan-puan boleh menyimpan serendah RM100 dan bila cukup 250 gram dalam akaun, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk keluarkan emas ni. Bagi emas yang beratnya lebih daripada 21.25 gram, tuan-puan perlu set temujanji di mana-mana cawangan Public Gold pilihan anda untuk tuan-puan dapatkan emas yang telah tuan-puan beli melalui online. Untuk bermula, tuan-puan boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold secara percuma. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan teruskan follow saya.